yang baik lagi halal syarat kepada kemakbulan doa. Tuan-tuan yang depan ni dengar jelas tak? Mikrofon ni tak. Pasal cikgu bakang duk tengok tu saya tanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihat المؤمنون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم البقرة ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, berkata ataupun bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni boleh jadi Abu Hurairah dengar sendiri daripada Nabi, tapi boleh jadi juga dia tak dengar daripada Nabi, dia dengar daripada orang lain. Sebab dia kata Nabi kata, dia tak kata dia dengar Nabi kata ke apa. Boleh banyak kemungkinan. Orang selain daripada sahabat, saya selalu ulang, selain daripada sahabat dia tak boleh buat yang ni. Hanya sahabat saja yang boleh ambil daripada sahabat lain, tapi tak habaq sahabat mana yang dia ambil, terus dia habaq, dia ambil daripada Nabi. Sahabat saja boleh buat yang ni. Dia panggil dalam ilmu hadis marasilus sahabah. Marasilus sahabah, yakni mursal sahabi. Sahabat riwayat hadis secara mursal. Secara mursal ni dia sebenarnya dia tu sendiri tak dengar ada rawi lain, sahabat lain yang dia ambil, tapi dia tak habaq nama sahabat lain tu, dia terus sebut qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Sebab apa kita terima? Sebab kita dah bagi tahu hari itu, sebab was-sahabatu kulluhum udulun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Sahabat itu kesemuanya adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Artinya kalau dia ambil daripada sahabat lain, kita tak tahu nama pun, sementara selagi mana dia itu sahabat, maka tak ada masalah lah, kita percaya. Tapi tabi'in dia tak boleh buat. Anak murid sahabat tak boleh buat. Anak murid sahabat tak boleh skip sahabat terus kata qala Rasulullah. Pertama, kerana dia tak jumpa Nabi, mustahil berlaku. Yang kedua, kita bimbang orang yang dia skip tu juga, dia skip tu yakni yang dia panggil tadlis dalam ni. Orang yang dia tak sebut nama tu, orang ni mungkin bukan sahabat, mungkin sama-sama tabi'in dengan dia. Kerana tabi'in bukan semuanya adil. Ada tabi'in yang riwayat dia tak diterima. Sebab itu maka sahabat saja boleh buat ini. Ini dari segi ilmu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, innallaha tayyib, sesungguhnya Allah itu tayyib, la yaqbalu illa tayyiba, dan Allah tak terima melainkan tayyibah. Tayyib nak terjemah dalam bahasa Melayu ni baiklah. Tak tahu bahasa Indon dan terjemahan buku tu Indonesia ke apa? Dia terjemah apa? Baik. Hak Melayu pun dia terjemah apa? Baik. Tayyib, nanti saya akan syarah mana tayyib ini.
Allah ini tayyib, la yaqbalu ila tayyiba, dia tidak menerima melainkan tayyiba, melainkan yang baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Nabi kata Allah perintah kepada orang mukminin sama macam Allah perintah kepada para rasul. Apa perintah yang sama tu? Allah kata ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malus salihah. Allah kata kepada para rasul, wahai rasul, makan dari yang tayyib-tayyib, yang baik-baik, dan beramallah yang saleh, yang baik, yang saleh. Dan Allah, yaitu firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Al-Baqarah Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Maksudnya hampir sama dengan apa yang Allah bagi tahu pada para rasul. Apa yang Allah titah kat rasul, Allah titah yang sama kepada orang-orang yang beriman. Summa dzakar, kemudian Nabi sebut ar-rajul, seorang lelaki, yutilu safara, yang panjang pemusafirannya, yutilu safara, ash'atha aghbara, kusut masai, berabuk, yamuddu yadaihi ila sama', tangan dia angkat ke langit, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Dia panggil Allah Ta'ala. Wa mat'amuhu haram, wa mat'amuhu haram, sedangkan makan dia haram. Nabi kata wa tu dia tahu, wow, hal dalam keadaan makan dia haram. Wa mashrubuhu haram, minum dia haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia haram. Wa ghudhiya bil haram, dia makan, dia bertenggelam di dalam yang haram. Ghadak dia ghadak yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin untuk diterima doa dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud ni. Dalam hadis ni ada beberapa benda. Yang pertama, Nabi SAW sebut innallaha tayyib, sesungguhnya Allah tayyib, ya, menunjukkan salah satu daripada nama Allah ialah tayyib. Jadi kita boleh doa ya tayyib, wahai yang tayyib. Tayyib maksudnya Allah ni baik, Allah ni bersih daripada segala yang kurang, yang cacat. Allah Ta'ala ni terpelihara daripada benda yang jelek. Sebab tu syariat dia syariat yang bersih. Hatta Allah Azza wa Jal bila disebut perkataan-perkataan dalam Al-Quran pun, dia sebut, dia pilih perkataan-perkataan yang elok. Dia tidak, dia bukan perkataan yang lucah. Dia bukan satu maki hamun. Dalam Quran perkataan yang keras, tegas, jelas, tapi pilihan-pilihan perkataan yang tayyib. Bila dia turunkan syariat kepada manusia, dia turunkan syariat yang tayyib, syariat yang baik. Dia tak suka syariat, dia tak buat yang tak baik. Allah kata wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik. Dia suruh orang lelaki pilih wanita baik-baik nak jadi isteri. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Dia suka yang baik. Maka kenapa? Kerana dia tayyib, kerana dia baik. La yaqbalu illa tayyiba, dia tak terima melainkan yang baik. Ini sifat Allah Azza wa Jal. Salah satu benda yang kita kena tahu tentang Allah ni, dia tayyib, dan dia suka akan yang tayyib. Al-Quran kata ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu. Diangkat kepada Allah itu kalimah yang tayyib. Kalim, Ibn Taymiyah rahimahullah ada kitab Al-Kalimut Tayyib. Dia angkat pada Allah itu kalimah yang tayyib, wal amalu salihu yarfa'uhu, dan amal saleh mengangkat. Allah angkat amal saleh. Dalam satu tafsiran yang lain, wal amalu salih yarfa'uhu, maksud Allah Azza wa Jal
angkat kalimah yang taib apabila adanya amalan yang saleh. Apa kalimah yang taib? Tasbih, subhanallah. Ilaihi yas'adu kalimut tayyib. Ilaihi yas'adu kalimut tayyib. Kepada Allah Ta'ala tu naiknya kalimah subhanallah, naik pada Allah. Khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. Ringan di lidah, dua benda yang ringan di lidah tapi berat pada timbangan. Subhanallah bihamdihi. Lagi subhanallahil azim. Dua benda. Yang ni subhanallah, kita ada subhanallah. Manusia sibuk, sebab tu dia kena peruntukkan masa untuk sebut kalimah yang taib. Lepas salat fajar, sebelum dia mula amalan yang lain. Sebab tu Nabi ada banyak wirid dan zikir Nabi. Nabi duduk, Nabi baca panjang zikir Nabi. Sebab apa? Kalimah taib. Allah suka kalimah yang taib. Kalimah yang taib termasuk juga subhanallah, masya Allah. Dengar orang bersin, alhamdulillah, kita kata yarhamkallah. Kalimah taib. Kalimah taib semua naik kepada Allah. Dan amalan saleh angkat kalimah yang taib. Allah suka yang taib. Sebab itu banyakkan kalimah yang taib. Subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'. La haula wa la quwwata illa billah. Tak payah ada, tak perlu upah orang, tak perlu pi belanja. Sebahagian orang dia pi upah orang. Orang belum buat duit. Ada orang jual tasbih. Dia tasbih tu dia jual. Dia kata saya ada tasbih 70,000 saya dah buat. Siapa nak beli boleh bagi kat mayat-mayat mana. Na'udzubillah. Bukan bahan jual. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimah yang taib. Jadi sebut kalimah yang taib. Jadi duduk saya bukan nak pergi habaq kat orang. Aku hari ni 70,000 dah ni. Ada orang tulis status Facebook, guru kami memberitahu hari ini saja beliau telah berzikir 70,000 kali. Kalau dia guru yang soleh, ada ke dia dah habaq ni? Hari ni aku 70,000 dah ni. Itu bukan kalimah taib. Wal amalu salihu yarfa'uhu. Amalan saleh, kalimah taib tapi tidak lahir daripada amalan yang saleh, tak angkat kalimah yang taib. Yang penting Allah, innallaha taib. Jadi kita ya taib, wahai taib, rezekikan kepada aku yang taib. Sebahagian para ulama membezakan antara taib dan halal. Sebahagian mereka menyatakan halal satu standard, tapi taib halal yang lebih daripada standard halal biasa. Dia kata halalan tayyiba. Ini tafsiran lah, tapi mungkin tafsiran ini mendekati makna halal dan lebih baik daripada halal. Padanya ada wara'. Ada benda halal, petai pun halal juga, tapi tak tayyib. Kan? Makan petai main masjid tak tayyib selalu, kan? Allah suka yang tayyib. Dan Allah kata, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Tidakkah kamu tengok macam mana Allah Ta'ala buat bandingan kalimah yang baik macam dengan pokok yang tayyib, macam dengan pokok yang tayyib, yang tayyibah, yang baik. Kalimah yang buruk, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah. Dan bandingan kalimah yang buruk macam dengan pokok yang buruk, khabith. Sebab tu lawan bagi tayyib, khabith. Allah halalkan, wa ahallallahu at-tayyibat wa ahallallahu lakum at-tayyibat. Allah halal untuk kamu yang benda yang baik-baik. Wa harrama alaikumul khaba'ith. Allah haramkan kepada kamu khaba'ith. Orang tanya rokok halal ke haram? Tanya dia tayyib ke khabith? Nak tak dalam kategori mana? Sekarang ni orang duk kalut dengan rokok apa? Vape tu. Hak tu
kadar haram tak haram ni kita tak ada fatwa lagi, nak kena tunggu kepada, lihat kepada para pengkaji ni, para pakar saintis semua nak tengok kadar bahaya dia sehingga nak ni. Orang dia kata isap tu mulut bau wangi, tapi tak tahulah kan. Tapi kalau bahaya tak boleh. Tapi kadar bahaya tu duk khilaf lagi di kalangan saintis ni. Tapi rokok hak ada tu confirm dah haram. Seolah-olah surah abang lah apa semua ni macam lupa rokok hak ada ni duk kalut rokok hak tu. Saya bukan kata tak boleh kalut, macam hak duk ada ni okey, hak tu yang duk kalut haram tu. Hak kawan hak bubuh rokok Marlboro pun dia kata ni vape ni haram ni. Tapi kalau duk kalut vape tu haram, hak lebih haram kita tak kata haram, tak jadilah. Rasuah pun haram juga, hak tu lebih haram lagi. Allah kata wala yastawil khabithu wat tayyib, la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. La yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Allah kata tak sama antara yang baik, yang baik al-khabith, dan yang buruk dengan yang baik. Walaupun a'jabak, telah mengagum, engkau kagum banyaknya yang buruk ni. Kita kadang-kadang banyaknya pengikut dia, kagum kita. A'jabaka kathratul khabith, yang keji itu telah mengkagumkan kita. Allah kata fattaqullaha ya ulil albab, fattaqullaha ya ulil albab, takutlah pada Allah wahai ulil albab, orang yang ada fikiran yang matang, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Sebab apa? Manusia ni kadang-kadang dia tak nilai baik dengan buruk, dia tengok ramai ke sikit, banyak ke sikit. Bila banyak dia rasa banyak ni, nak kata tak bagus pun rugi pula. Umpamanya banyak ni orang duk kata ni, sokong ni, nak kata tak bagus pun takkan kot. Allah kata la yastawil khabith wat tayyib, tak sama antara khabith dan tayyib. Walaupun kamu kagum dengan yang khabith. Maka amalan salih, Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala perintah pada Nabi supaya makan daripada yang baik-baik. Dan Allah perintah pada orang mukmin, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makan yang baik-baik daripada apa yang kami rezeki pada kamu. Allah rezeki pada kita, kita makan yang baik-baik. Tapi nak dapat rezeki Allah Ta'ala buat peraturan dalam dunia ni. Antaranya Allah Ta'ala suruh manusia ni bekerja, kan? Allah suruh kita bekerja, dan Allah rezeki melalui manusia bekerja. Dia tak akan jadi baik walaupun benda tu baik kalau hanya kita antara satu orang pi tanggung kayu dalam hutan dapat RM10, tayyib, halal. Seorang lagi duduk tepi jalan minta kat orang, mungkin orang bagi kat dia, terima halal tapi tidak tayyib. Sebab apa? Allah suruh yang tayyib. Hang tubuh ada, sihat ada, buat sesuatu untuk layak hang dapat harta tu. Dan ni pun kita nak kena sebut tu, kadang-kadang manusia ni dia rasa dia malas. Saya sebut dah, dia malas. Bila ada tabiat malas, baca malas, fikir malas, kerja malas. Bila dia malas, ramai orang harap orang lain kat orang lain. Sebab tu zakat ni bagus kita kena bagi pada orang miskin, betul. Tapi lagi lama lagi ramai orang miskin, kacau kak. Dia memiskinkan diri dia supaya dia boleh dapat zakat. Saya nak mencadangkan untuk di atas siasah syar'iyah. Ni saya dah cadang ni. Tengok macam mana nak boleh laksana ke tak. Kalau badan sihat boleh kerja, kita bagi zakat ke dia, tapi dia nak bersyarat sikit, kita nak suruh dia kerja juga.
Hak gaji dia pun dapat, zakat pun dapat. Kalau tidak, dia fikir dia dapat sebulan zakat 500, mana sang pula bagi kat dia 700, dapat pula kono makat 1000. Dia pergi kerja RM700. Dia kata dia duduk jadi tak payah kerja. Jadi kuih lama, kuih ramai orang yang layak menerima zakat sebab tak ada kerja dan tak mau kerja. Dan ini satu masalah kepada orang Islam. Walaupun kita orang dah tua, miskin, tak mampu kerja, sakit, kita bagi kat dia. Tapi kalau saya malas nak kerja, oh tak boleh. Malas ni tabiat yang dibenci oleh agama. Nabi SAW suruh doa, pagi-pagi kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lemah dan malas. Kerja malas, kerja 3 hari, dia dah fikir nak jadi Alibaba, bujang lapuk boleh pergi dapat harta lautan ke apa. Tak mau kerja. Dan kita akan jadi masalah kepada umat Islam kalau semua orang tak mau kerja. Mudah-mudahan selamatlah. Apa maksud Allah Ta'ala tak terima? La yaqbalu illa tayyibah. Allah Ta'ala tak terima melainkan yang baik. Maksudnya boleh jadi, pertama boleh jadi Tuhan tak terima langsung. Terima ni semayang. Semayang yang baik dengan semayang yang tak baik. Allah terima semayang yang baik lah, yang tak baik Allah tak terima. Baik ini dalam semua benda, perkataan yang baik dengan perkataan yang tak baik. Kan? Allah terima yang baik. Baik ini banyak. Subhanallah, baik. Tapi dia boleh buat lebih baik pada si Allah, apa dia cakap? Kalimah yang baik, sebut dalam baiklah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setengah orang kata dia sampai maqam dah. Buah tasbih dia besar ni, sama besar dengan Sholin tu. Sekali dia tarik 50, sekali tarik 50. Dia tanpa sampai maqam jaku ni, sekali sebut dia 50 kan. Taib, Allah terima yang taib, sebut elok. Puasa juga demikian, zakat juga yang demikian. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah terima daripada orang yang bertakwa. Jadi orang kena persembahkan yang baik. Apa maksud tak terima ni? Boleh jadi Allah Ta'ala tak terima. Maksud Allah Ta'ala tak terima ni boleh jadi dia tak bagi langsung, tak sah. Tapi jumhur berpendapat, sebahagian daripada besar hadis-hadis kata tak terima ni tak terima pahala. Contoh, Nabi SAW kata la tuqbalu salatul mar'ah allati zawjuha 'alaiha sakhit. Allah Ta'ala tak terima sembahyang yang isteri yang suami duk marah kat dia. Tapi marah ada sebab lah. Kalau suami tu memang kaki marah, tak ada pasal, kan, marah dia pun saya dah sebut ni. Orang lelaki ni kena jadi lelaki. Tanda suami kita baik tak baik, subuh dia semayang. Kalau subuh semua pukul, ada beberapa kategori. Satu tak semayang langsung, hak tu memang teruk lah. Satu lagi subuh dia pukul 9, pukul 8. Kalau ada hak lain semua dia mangkit awal. Bola dia mangkit awal. Dia marah, pasal apa tak kejut aku hari ni, apa, MU main ni, oh, sakan dia. Tapi sepatutnya orang lelaki semayang subuh di mana? Di masjid. Jadi isteri kejutkan dia pergi semayang masjid. Lagi duk sihat pergi masjid. Esok dah sakit, tak boleh apa, aku ni bukan tak mau pergi masjid, kaki sakit. Isteri dia kata masa sihat dulu pun tak pergi pun, kan. Tapi kalau suami dia saleh, marah ke isteri dia atas benda yang benar, atas perangai yang salah, isteri dia semayang, so, Allah Ta'ala tak terima. Tak terima ni tak bagi pahala. Dalam hadis Nabi kata, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam satu kaum yang mana kaum tu tak suka kat dia, pahala dia juga tak ada. Mayang tu sah lah. Termasuklah orang yang man atakahin, siapa yang mendatangi orang yang tukang tilik, Allah Ta'ala tak terima semayang dia 40 yauman, 40 hari.
Bahaya ni. Yang duk datang tukang tilik ni. Pergi tanya ni, saya ni nak ada orang masuk Minang, nak suruh tengok sikit dia sesuai ke tak. Kita pergi tanya dia, 40 hari sembahyang tak terima. Pasal dia tukang tilik. Dia tu pun ambil campur nama. Nama apa? 5 huruf. Dia tu nombor berapa nama? 3 huruf. Tak boleh kata. Ali campur Ahmad tak jadi. Apa kan? Ataupun apa? Ali campur apa kan? Rahmah ke apa tak mau mana. Dia tukang tilik. Termasuk tukang tilik tu kita pergi percaya tu, bintang-bintang tu. Kan? Capricorn, apa lagi? Macam-macam yang orang percaya ni, kita percaya, oh patut hari bulan ni nasib aku tak baik. Tengok dia kata apa? 40 hari sembahyang tak diterima. Tapi kalau dia i'tiqad dia tu mengetahui yang gaib, macam mana Allah Ta'ala mengetahui, tu dengan dia semua keluar kena mengucap lain. Percaya karut marut seperti itu, solat tak diterima. Bukan maksud habis itu 40 hari ni aku tak payah solat lah. Kalau hang tak solat 40 hari itu, kes baru pula. Kes tak solat, tu dosa besar. Dia kalau solat, pahala tak diterima sebab kesalahan. Tapi kalau tak solat, dia buat jenayah baru, iaitu meninggalkan solat. Artinya kalau dia solat tu selamat dia di sudut hukuman meninggal solat tak ada. Tetapi pahala solat tak dapat. Sebab tu jangan tilik. Ada orang suka pergi dekat bomo. Jahanam. Bomo ni perosak, simple saja. Jin dia tahu 2-3 benda, dia tipu kita. Orang kampung kadang-kadang percaya, kadang-kadang main masjid percaya bomo. Bomo kata bukan orang lain ni buat ni, kawan ni adik-beradik lah juga. Dia mula fikir, duk main rumah aku 3 orang. Dia ni anak ada 2 orang. Abangku 3, adik aku 2 orang. Pak Menakan pun 2 orang juga. Kawan hak duk main ni bini dia ni gempai-gempai sikit. Seorang bini kuri. Dia kena dah. Jin, syaitan menghidupkan al-adawatu wal baghdha, pemusuhan di kalangan manusia. Kita pun kata, kalau tak betul macam mana bomo boleh abang? Syaitan, bomo pun syaitan. Percayalah kita sampai tak bercakap adik-beradik. Itu kerja syaitan. Itu kerja syaitan. Dia bagi benda. Macam mana dia tahu? Sebab dia ada syaitan. Qarin. Syaitan dia tu ambil maklumat daripada syaitan kita. Siapa ada main rumah dia? Abang main maklumat sikit. Aku nak abang kat tuan aku buat berdengung ni. Dia pun abang. Kita pun percaya. Syaitan. Dan ramai orang rosak amalan dia. Bukan amalan semayang dan rosak. Sekali pergi tilik 40 hari. Kalau pergi tengok sampai 5 kali tilik, berapa? 200 hari. Dengan adik-beradik pun berkelahi. Semua kerana syaitan dan bomo. Sebab tu tak pelik lah sebahagian mazhab dia suruh bomo ni, ahli sihir ni hukum mati. Berkelahi habis orang. Allah tak terima melainkan thayyibat. Timbul masalah. Bagaimana sekiranya, saya nak sebut, kalau sekiranya kita ni dapat benda hak tak elok. Contoh, baru main mengaji lah, itu pergi simpan duit di Maybank ke apa, hak akaun hak tak apa, Islamik tu lah. Maka kita pun ada interest kat kita. Ada bunga lah. Dapat mai. Ataupun kita meniaga hak lama-lama, cara meniaga tak betul sikit. Ada 30-40 ribu. Nak buat macam mana? Wang yang haram yang ada kat kita ni, macam mana kita nak lupuskan dia? Ada beberapa qaul di kalangan para ulama. Yang pertama ialah
Ada pendapat Atha bin Rabah, tapi pendapat ni tak boleh. Dia kata buang lalut. Tapi yang ni nampak tak tally dengan tabiat agama yang melarang daripada kita rosakkan harta. Ada 5,000 duit bunga. Orang kita kata, ambil duit tu pergi sedekah. Sedekah tu bukan harta kita yang tu. Tengok ada orang miskin, bagi ke dia. Dia ambil. Kita harta tu kita pakai tak boleh. Tapi kita tak boleh sedekah tempat, ataupun kita tak boleh bagi tempat yang ada kepentingan dengan kita. Misalnya kita buat jalan lah, jalan nak masuk rumah aku, atau ada kepentingan kita, tak boleh. Tapi kita boleh bagi tempat yang tak ada kepentingan dengan kita. Tempat orang awam. Kalau kita kebetulan lalu tu tak apalah, tapi orang lain semua guna yang sama. Bukan semesti bagi buat tandas. Bagi kepada orang miskin, susah pun dia nak beli motor, pergi beli motor, bagi ke dia. Nah, ambil duit 5,000, ambil beli motor. Oh, jadi baik yang sebelum ni kedekut ni dah, tak apa bagi dia dah. Yang ni bukan harta kita. Kita tak boleh kata. Tapi yang ni harta yang haram, bagaimana cara kita nak salurkan. Timbul orang mungkin kata, habis tu benda yang haram, nanya orang miskin tu makan yang haram. Tak, dia tak nanya. Yang haram tu mai kat kita, mai kat dia tak haram. Duit ni macam saya kata, dia bukan, dia kira daripada orang tu mai kepada kita atas dasar apa? Daripada orang lain mai kepada orang tu, hak tu bukan urusan kita. Kita tak perlu tanya. Kalau tidak, susah kita tak boleh hidup. Member kita, jom gua belanja makan. Duduk nak makan, gua nak tanya, duit hang halal ke? Tak payah tanya. Orang menjemput kita main makan, main makan di rumah. Saya nak tanya sikit, YB ni, duit YB ni duit halal ke duit rasuah ke? Orang kacau. Kita tak tanya. Kita kira hak dia bagi pada kita tu pemberian. Hak mai kepada dia, urusan dia dengan Tuhan. Melainkan jika zahir padanya kemungkaran, macam dia kata, mai jom belajar, sakan nak belanja aku, kemarin lah baru kena loteri, tak boleh lah. Hak tu terang, dia mengajak kita meraihkan kemungkaran. Kalau tidak, tak ada, kita tak tanya. Sebab itu Nabi SAW, baginda haram untuk makan sedekah. Satu hari ada orang bagi sedekah kepada hamba dia, bekas hamba Aisyah, nama dia Barirah ni dapat, dan kemudian daging. Barirah ni hadiah daging ni kepada Nabi SAW. Jadi orang khabar Nabi, Aisyah kata kepada Nabi, Rasulullah tu tadi dia pun bagi sedekah kat Barirah. Pasal Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi tak boleh makan zakat. Sebab tu siapa yang mengaku dia kaum keluarga Nabi, dia tak makan zakat. Habib tak boleh makan zakat. Sorry Habib lah. Kalau putih keluarga Nabi lah, kan. Kalau tibai juga, kira bukan keluarga Nabi lah, kan. Ada perbahasan fiqh dalam hal tu, saya tahu. Okey. Dia bagi Nabi SAW kata, huwa laha sadaqah wa lana hadiyah. Nabi kata, dia benda tu yang sampai kat dia tu sedekah lah, tapi yang sampai kepada kita hadiah. Sebab dia bagi kat kita atas dasar hadiah. Hari ni saya selalu buat contoh berpuluh tempat, merata tempat. Sebab tu yang haram tu nilai, bukan kertas tu. Kita tiba-tiba pergi tikam ekor, na'udzubillah, ada satu orang tikam ekor, dapat RM50,000. Balik-balik isteri kata, abang duit apa ni? RM50,000 ni cash abang ambil mana selama ni nak balik RM50 membayar? Dia kata, aku tikam kena. Saya tak maulah bang, ni semua duit haram. Hang tak mau tak apa? Dia ambil RM50,000, dia keluar RM50, dia pergi tukar di bank, duit 100. Dia buat balik main. Dia kata, duit apa ni? Duit haram tadi aku tukar ada kat bank. Ni duit aku ambil duit bank, aku tukar balik. Haram ke halal? Pasal dia bukan kertas tu, dia nilai tu.
Itu nak bagi faham. Kena orang, aku tak mau pegang duit tu, duit haram. Bukan di kertas tu, dinilai tu. Sebab tu kalau satu orang bagi pada satu orang melalui, katakanlah satu orang dia dapat cara yang haram, dia dapat, kita tak tahu. Tapi kita tahu dia ni menega macam-macam, kedai dia macam-macam, kedai arak pun ada, kedai nasi pun ada, kedai macam-macam dia jual. Satu hari dia belanja kita makan, kita boleh tak? Boleh. Sebab hak dia belanja kita tu pemberian dia, bukan duit judi. Duit judi hak mai kepada dia. Dan ini kita nak kena bagi faham. Sebab tu Nabi SAW, Nabi terima hadiah daripada raja-raja. Yahudi bagi, Nabi terima. Padahal Yahudi terlibat dengan riba dan seumpamanya, Nabi terima. Raja-raja juga demikian. Orang tanya Abdullah bin Mas'ud, inna li jaran ya'kulur riba wa innahu la yazalu yad'uni. Dia kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, aku ni ada jiran makan riba, dia selalu duduk panggil aku. Dia kata, kau pergi makanlah. Dia kata, wa ithmu wa alaihi, kau pergi makanlah. Dia kata, dosa dia yang tanggung, hak makan tu jemputan. Sebab tu kita kalau pergi raya rumah orang, kita tak disuruh tanya, Assalamualaikum, main raya nak makan. Saya ni sejak duduk mengaji, nak tanya sikit, duit halal ke ni? Oh, tak boleh makan raya rumah siapa? Okey, untuk itu yang ni nak kita tambah sikit. Suami kerja, katalah suami kerja satu benda, suami kerja tak betul, ada benda haram dia kerja, dia balik duit dia bagi ke isteri sebagai duit nafkah. Halal ke haram isteri ambil? Berdasarkan hak kita syarah tadi, halal ke haram? Halal. Sebab hak haram tu daripada orang tu kepada suami. Adapun daripada suami kepada isteri dan anak-anak, itu duit nafkah yang Allah wajibkan ke atas suami untuk bagi. Dosa suami tanggung. Contoh nak bagi faham, satu orang dia hutang kita, lama hutang tak bayar, main-main satu hari, nah 30,000 duit hang hutang itu, aku tahu hang nak meluatkan aku, tak bayar lama. Oh, ada duit hang lah ni, Allah, sekali aku tikam ya 40,000. Dia kata aku tak mau, hang pergi cari duit lain bayar hutang. Betul ke? Tak perlu. Dia bayar kepada kita hutang dia, hak duit tu pergi kepada dia judi. Tapi duit hak dia mai kepada kita hutang. Yang ni kita kena bezakan. Dia tak boleh transaksi ni, kalau tidak kita akan jadi pening. Tu saya buat contoh simple. Kita pergi beli satu barang, harga dia RM50. Mai satu orang, dia duduk depan kita, dia beli satu botol arak di kaunter, dia pun bayar RM50 di supermarket. Mai kita beli barang pun RM50, bayar RM100. Dia tu pun ambil duit RM50 tadi, bagilah baki duit kita. Kita tak, jangan, ambil RM50 sebelah tu, sebab tu duit saya nampak tadi ni, tu duit arak. Betul ke? Tak perlu. Sebab hak pi kepada dia duit arak, hak mai kepada kita duit baki kita. Tuan-tuan faham tak ni? Kalau tidak, dalam dunia ni tuan-tuan tak boleh hidup. Pipi nak makan, Assalamualaikum kak, order kotel satu, apa nama teh ais tu, dia pun anak kak, saya ni orang mengaji, kita nak tanya, kak buat model menega ni duit haram duit halal? Kalau tidak, semua benda kita kena tanya lah. Tak boleh hidup kita. Agama tak suruh macam tu. Agama tak suruh macam tu. Sebab tu dulu ada orang tak faham, dia kata gaji-gaji yang kita makan duit kerajaan ni haram. Sebab apa? Sebab sumber kerajaan macam-macam. Sumber kerajaan macam-macam, tapi mai kepada kita gaji kerja kita. Kalau tidak, kita tak boleh kerja di mana pun. Maka isteri yang dapat daripada suami itu adalah nafkah. Anak-anak yang dapat daripada suami adalah nafkah. Kalau isteri kata, abang, selagi abang kerja ni, saya tak mau terima duit abang, tak, dia boleh terima. Ada pula ustaz motivasi TV habang kata, anak semua jadi benar.
Yang ni tak betul. Kalau hang nak benak, pak dia. Pak dia punya kerja, pasal apa nak jadi benak? Inilah satu khurafat yang duduk dalam kepala sebagian orang. Lalu dia salahkan budak-budak yang tak berdosa. Tuhan pi hukum anak jadi liak nakai sebab pak punya perangai. Maha suci Tuhan. Tuhan tak zalim pada hamba-hamba dia. Pak punya perangai anak jadi jahat. Pasal apa? Jahat ni surga neraka. Ini anggapan yang salah oleh sebahagian orang. Yang jahat pak dia, anak tak kena mengena. Pasal apa anak tak boleh periksa korang? Sebab pak dia ada makan rasuah. Ni anak bukan Islam ni, pak dia toki babi pun ada, dapat 8A. Sebut terus lah kan. Nak kata apa? Dia tak kaitan dengan itu. Tapi kalau pak dia warak, pergi cari yang berkat makan, tentulah wang itu lebih baik. Yang tu kita tak nafi. Tapi untuk Allah menghukum anak kerana perbuatan bapa, mustahil. Bukan sifat Tuhan menghukum budak-budak di atas perbuatan pak dia. Hak nak benak, pak dia. Jadi ini pun satu benda yang salah. Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, sikit sebelum kita bagi azan, pernah ditanya tentang hal ni. Saya terjemahkan Muhammad Saleh Utsaimin sebut tentang isteri yang ambil nafkah dan anak yang ambil daripada suami. Ni ulama besar Arab Saudi rahimahullah dah meninggal, sebut, ambillah nafkah itu daripada bapa kamu. Kamu mendapat kenikmatan, dia pula mendapat dosa. Ini kerana kamu mengambil nafkah tersebut secara berhak. Harta padanya dan kamu tiada harta. Kamu mengambil dengan cara yang benar. Kesalahan balasan dosa ke atas bapa kamu. Jangan kamu gusar. Nabi SAW pun menerima hadiah daripada Yahudi, memakan makanan Yahudi, membeli daripada Yahudi, sedangkan Yahudi terkenal dengan riba dan harta haram, tetapi Rasulullah memakannya dengan jalan yang halal. Maka jika seseorang memiliki dengan jalan yang halal, maka tidak mengapa. Faham maksudnya? So jangan kita kadang-kadang terlebih dalam hal ini. Dr. Qardawi menyebut sebenarnya wang tersebut, yakni wang haram, jika dinisbahkan kepada orang yang mendapatkannya secara tidak halal, tetapi ia baik, yakni halal untuk fakir miskin dan badan-badan kebajikan. Kalau ada duit, katakanlah syarikat judi mana, dia pergi bagi kat rumah anak yatim, boleh tak mereka ambil? Boleh tak mereka ambil? Boleh. Hak judi syarikat tu. Kita kata jangan, nanti anak-anak yatim ni makan mereka semua besar, nak kerja nak main judi. Jangan dia buat merepet macam tu. Nabi pun ambil daripada orang-orang Yahudi. Kalau kita pun kalau ada baki wang haram, riba, bank dan seumpamanya, dia kata salur pada fakir miskin, anak yatim, orang yang terputus perjalanan, institusi-institusi kebajikan, dakwah dan kemasyarakatan. Bahkan kalau dia bagi kepada badan dakwah pun tidak menjadi kesalahan dalam hal itu. Bagi azan dulu.
Saya pembetulan sikit. Tadi saya sebut Atha' bin Rabah, pandangan dia supaya buang harta tu bukan Atha'. Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dia yang berpendapat harta haram ni buang lalu buang. Atha' bin Rabah dia berpendapat harta haram ni sedekah, tapi bukan pahala pada kita lah, dia bukan harta kita. Okey, bahagian akhir pada hadis ni Nabi SAW cerita tentang satu orang yang mana dia ni musafir. Yutilus safar. Yutilus safar ni salah satu ciri orang yang Nabi kata ada satu orang yang mana panjang lama musafir. Salah satu ciri orang yang mustajab doa ni, patutnya orang musafir ni mustajab doa dia. Nabi SAW sebut 3 golongan yang mana dalam hadis Tirmizi yang Allah Ta'ala tak tolak doa mereka. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Kita kadang-kadang gelak orang kena zalim kan, dia kata hang doa zalim aku doa kat Tuhan, dia tak ambillah doa. Lepas tu kita jumpa dia besok dah kata hang doa aku tengok aku duk sihat ni. Kita jangan main. Masa akan main dengan doa dah. Mungkin dia meninggal dulu ke apa tak penting, tapi doa tu tetap tersimpan di sisi Tuhan. Ada hari dia cukup, dia main kat kita. Masa dia main kita makan tak habis orang tak. Sebahagian saya sebut, sebahagian orang yang kita zalim mungkin kita tak kenal dia. Jangan main. Itu saya lalu sebut, orang kadang-kadang naik kereta besar, kita jangan tengok orang naik motor, kita pergi langgang ayak musim-musim hujan ni, serimpah pada dia, bawa anak pergi sekolah, dia pun tak kenal siapa dia duduk dalam kereta tu. Dia kata jahat dia ni, tak kesian kat kita. Tak apalah, Allah Ta'ala buat kat dia satu hari, kita tak tahu ataupun kita tak kenal dia, tapi kita nampak dia tu saja, kita tak hormat dia, dia doa kat kita, hari dia akan sampai. Da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Sekalipun kita tengok aku duk pergi masjid, dia akan duk pergi masjid, jangan. Nabi kata wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi, dalam riwayat Imam Ahmad. Sekalipun dia fajir, dia jahat itu pada diri dia, tapi hang zalim kat dia, dia doa kat Allah, Allah terima. Jangan ambil harta orang, terajang orang, sepak orang tak tahuan hala, katuk kepala orang. Mentang-mentang kita boleh kata kawan doa pada kita, melainkan dia salah sungguhlah kan kita tangkap dia depi dia apa pi ragun ke apa, orang tangkap dia padahal ni tak pasal-pasal kita zalim dia. Doa ni mustajab. Satu lagi doa yang mustajab, da'watul musafir, doa orang yang musafir mustajab. Pasal apa mustajab? Pasal ada inkisar. Orang yang musafir ni, sebab tu Nabi kata yutilus safar, lama musafir. Bila lama musafir, tak ada keluarga, tak ada hati sayu, perasaan teringat Allah Ta'ala saja. Contoh orang musafir, bukan kerana musafir tu, tapi kerana inkisar tu. Tapi kalau musafir duduk hotel 5 bintang, tak ada apalah kan. Bukanlah kata tak ni. Tapi orang musafir, maksudnya bila musafir, hati dia, pergantungan dia pada Allah zaman dahulu. Jadi bila kata ya Rab, kenapa kita, sebab tu salah satu sebab doa kita tak mustajab, kita doa hati kita gantung pada selain Allah. Ya Allah, bagilah rezeki pada aku. Kita teringat majikan kita, kita teringat orang kaya mana hak boleh tolong kita. Semua muka ni mai kat kita. Kita tidak membulatkan tawakal pada Allah. Bila kita kata ya Rab, wahai Tuhan tolong, banyak makhluk-makhluk yang mai ke kepala kita yang macam boleh tolong kita. Tapi bila manusia dalam suatu keadaan tak ada siapa dah dia harap, dia harap Allah saja, dia akan tengok doa mustajab. Mustajab. Sebab tu orang musafir, doa dia mustajab. Pasal tak ada siapa dia, dia beradik tak ada, kaum keluarga tak ada, saudara mara tak ada. Ya Rab, dia memang harap Allah saja. Tak ada siapa dia kenal keliling dia. Sebab manusia lagi mana dia duk kenal keliling dia,
Dia minta pada Allah, kadang-kala jiwa dia tu duk pi ingat kepada sumber-sumber selain yang boleh menolong Allah. Mungkin dia patut sebab mesabab. Dia kata, ya Allah tolonglah aku. Dia teringat kawan dia hak kaya mana boleh tolong dia, kabel-kabel dia. Sebab tuan-tuan, itu sebab tu Allah akan tolong orang-orang, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, cukup Allah baginya. Tawakal maksud dia serah diri dia betul-betul ke Allah. Bukan kata dia tak berusaha, tapi diri dia serah ke Allah. Nak sampai makna tawakal itu, sehingga apabila kita kata ya Rabb, mustajab doa kita. Yang tu yang payah. Bukan lidah tak ada, lidah ada, masjid pun ada, pi Mekah pun kerap, tapi duduk depan Kaabah dia sebut ya Rabb, dia teringat selain Allah. Dan itulah kebanyakan manusia. Tapi kenapa orang musafir mustajab? Ya Rabb, tak ada adik-beradik, tak ada siapa, dia ya Allah. Sebab tu nak membolehkan doa mustajab, inkisar. Orang bagi apa? Pasrah, hancur luluh di hadapan Tuhan. Doa mustajab. Yang kedua, doa al-walid liwaladihi, bapa kepada anaknya. Ni sepatutnya kawan ni doa mustajab. Sebab apa dia tak mustajab? Nabi kata aghbara, asy'atha aghbara, kusut masaid, berserabut. Menunjukkan orang yang apabila, tuan-tuan, kita semayang istisqa, minta hujan. Orang semayang istisqa, dia tak semayang macam semayang raya, pergi keluar pakai baju baru. Dia keluar dengan keadaan rendah diri kat Tuhan. Nabi SAW sebut tentang orang hak minta kat orang. Nabi kata, ruba asy'ath aghbar, boleh jadi kusut masai, rambut kusut masai berdebu, dhi timrain, baju pun buruk, orang nak pandang pun tahu, madfu'un bil bab, ketuk rumah orang tak terima. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia kata ya Allah wallahi ya Rabb, disumpah dengan nama Allah, Tuhan terima. Kita tengok selekeh dia ni, tapi dia bila disumpah dengan nama Allah, Tuhan terima. Dia dekat dengan Tuhan. Sebab tu di kalangan sahabat seperti Al-Bara, mustajab, Al-Bara bin Malik, mustajab doa dia. Aina kaffaika ya Bara, sahabat tanya, mana dua tapak tanganmu wahai Bara? Kau dia kata ya Rabb, mustajab. Ada orang doa mustajab, kita tengok dia lebih kurang kita, tapi mustajab. Sebab apa? Dia ada jiwa yang kita tak ada. Kita doa ya Rabb, macam-macam kepala kita jalan. Dia ya Rabb, bulat pada Allah Azza wa Jalla. Patutnya kawan ni mustajab doa dah, betul tak? Dia musafir, dia kusuk masai, kemudian dia yamuddu yadai ila syama', dia angkat tangan dia ke langit, menunjukkan antara adab nak berdoa ni angkat tangan ke langit. Bukan semua tempat lah. Ada wirid lepas semayang yang Nabi wirid, Nabi tak angkat. Nabi wirid biasa, Nabi tak angkat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, doa Nabi tak angkat. Tapi Nabi biasanya angkat bila ada doa khusus, Nabi angkat. Sebab tu antara yang Nabi angkat, contohnya Nabi angkat masa istisqa, Nabi angkat tangan. Sahabat kata nampak putih ketiak Nabi, angkat tangan doa. Angkat tangan berdoa ni sabit dalam hadis-hadis Nabi lebih daripada 70 riwayat. Angkat tangan. Bahkan dalam hadis Bukhari kata wa ja'ala zahra kaffaihi ila as-sama', Nabi pusing belakang ni, Nabi kalih, Nabi kalih tangan, belakang ni menghadap, naik ke langit. Orang kita kata dia tukar, tapi Nabi pusing tu dalam istisqa, kerana Nabi minta supaya ditukar keadaan daripada kemarau kepada doa, sehingga perbuatan pun Nabi isyaratkan supaya Tuhan tukar, supaya bukan ditolak bala macam tu, maksud dia tukar keadaan. Kerana Nabi tukar selendang baginda dan seumpamanya, Nabi tukar supaya tanda minta keadaan ditukar. Sebab tu doa ada tempat yang Nabi angkat tangan, kita angkat tangan.
Lepas semayang kadang-kadang kalau ada benda doa khusus, hari tu kita nak pergi kerja, minta kerja, kita angkat tangan. Tapi kalau kita wirid biasa, kita baca wirid yang Nabi baca tu, kita tak angkat lah. Kita ikut macam mana Nabi angkat. Orang kata bukan semua tempat kena angkat. Ada masa Nabi angkat, masa kita sujud kita doa, takkan kita angkat kan? Ihdinas siratal mustaqim, doa kita tak angkat. Nak doa nak masuk tandas, tak payahlah pergi angkat depan tandas macam depan Kaabah kan? Dia kena ikut tempat yang Nabi angkat. Macam doa kunut, Nabi angkat. Dan kunut witir, Nabi angkat. Jadi kita angkat. Kata Nabi, innallaha ta'ala hayyin karim. Allah Ta'ala ni hayyi. Hayyi ni, Allah Ta'ala ni pemalu, karim. Pemalu Allah ni bukan macam pemalu kita. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan faman fawqaha. Allah Ta'ala tak malu nak buat pembandingan yang setanding macam dengan nyamuk ataupun lebih daripadanya. Hayyin, hayyi. Allah Ta'ala ni pemalu, maksudnya Nabi huraikan, maksud pemalu ni bukan macam pemalu makhluk lah. Maksud Allah Ta'ala ni tak keluar perkataan yang tak elok, dan tak buat benda yang tak layak bagi kebesarannya. Sebab tu bila dia nak sebut tentang jima' dalam solat, dalam Quran, Allah kata aula mastumun nisa, ataupun kamu sentuh menyentuh perempuan. Dia pilih perkataan yang santun. Nabi kata yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma safran khaibatain. Allah Ta'ala malu jika satu orang lelaki angkat tangan kepada dia, dia balas balik dengan kosong dalam keadaan menghampakan. Kalau angkat, tentu bagi. Bagi itu, Allah Ta'ala bagi itu macam-macam dia bagi. Kadang-kadang kita minta, ya Allah, bagilah si fulan jadi isteri aku. Dia tak bagi, dia bagi orang lain. Sebab dia tahu hak orang lain lebih baik untuk kita. Ya Allah, bagilah hari ni rezeki aku dapat 1,000. Dia tak bagi 1,000, tapi dia bagi rezeki cukup untuk kita, berpada dengan kita. Kerana dia tahu kita duk sangka hak macam kita minta tu dia mai. Sebab tu kita doa ni, kita jangan ada ta'addi dalam doa ni, berlebihan, melampau. Ya Allah, bagilah hari ni orang yang berhutang aku tu mai bayar pagi ni pukul 8.30. Lepas dia mai bayar tu dia bagi lebih pada tak bayar. Ya Allah, minta rezeki. Dan Allah akan boleh mendatangkan rezeki dengan cara yang dia kendaki, dengan cara yang dia kendaki. Allah suka ilhah. Macam lelaki ni, ya Rab, ya Rab. Jadi ya Rab, ya Rab, ini sebahagian sebab doa diterima. Pasal ulang sebut ya Rab, ya Rab, ya Rab. Pasal ilhah. Amin ya Rabb, amin. Kita tak tahu siapa cakap sebab tu. Semua ni doa nak tunggu nasi keluar. Ilhah maksudnya ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbana. Sebab tu orang yang bangun tengah malam doa dia mustajab. Sedih ilhah. Tapi lelaki ni semua benda ni cukup ke dia. Musafir ada, keadaan pun dah letih tengok kusuk masai, apa dah, tangan pun angkat ke langit, merintih kat Tuhan pun merintih. Pasal apa tak mustajab? Sebab dia tenggelam dalam yang haram. Makan haram, minum haram, pakai haram. Dan Nabi kata macam mana lah Allah Ta'ala nak terima doa dia. So kita kena elakkan kita ambil benda yang haram hak orang. Dengan itu sebab menjadi sebab kepada doa kita tak mustajab. Hak orang haram, makan yang haram. Orang Melayu ni kadang-kadang teringat makan haram ni makan khinzir lah. Banyak lagi selain daripada khinzir yang boleh jadi haram, benda yang bukan hak kita. Salah satu mungkin benda yang haram, rokok. Sebut banyak kali, orang perempuan dia setuju dengan saya. Bubuh-bubuh rokok, lepas tu pergi sembahyang minta doa, baru bubuh benda Tuhan bawah kat mulut. Semua syarat cukup dah. Tengah malam pun sembahyang dah, wuduk pun ambil dah, masjid pun mai dah, tapi isap rokok. Tuhan larang, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campak diri kamu dalam kemenisaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan bunuh diri kamu, Tuhan sayang kat kamu.
diri kita ni bukan kita punya. Allah Ta'ala bagi. Kalau kita punya, kita boleh musnahkan ikut dan kita. Kau orang naik atas bangunan tinggi terjun ke bawah, dia kata bepi ya, aku bunuh diriku bukan diri hang. Tak boleh. Diri kita ni hak Tuhan punya. Sebab tu kita kena jaga. Tak boleh duduk pergi ambil pisau terajih mata ke apa. Tak boleh. Dia kata mata aku buat pergi kasih selamat pun kan? Tak boleh. Wallahualam. Ada soalan? Sebelum tuan-tuan tanya, saya nak peringat lagi kot saya terlupa. Tuan-tuan hari Jumaat kuliah pagi Jumaat tu alhamdulillah dapat sambutan dan tuan-tuan mai lah. Mula daripada pukul 8.30 mengaji Quran, lepas tu dengan tafsir mai lah mengaji. Saya tahu sebahagian kerja, tapi ramai ni orang yang bukan tua, pencin. Mengapa lelaki digalakkan pakai wangian tapi perempuan tidak digalakkan? Perempuan pun digalakkan tapi dia pakai untuk suaminya. Tapi taklah disuruh perempuan keluar bagi bau busuk dah. Kerana pada wangian ini ada attraction. Ada satu tarikan. Bila dia bau wangi tu, dia kalau bau wangi, hang pakai minyak wangi apa bagus kan? Tapi bila lelaki dia bau minyak wangi perempuan, dia semua benda mai kat otak dia. Kan? Habis semua bayangan robot cop tu mai kat dah. Jadi sebab itu maka agama dia tak mau. Tapi bukanlah dia suruh perempuan pakai busuk. Kalau perempuan memakai sesuatu yang nak mengelakkan daripada dia busuk badan dia, tak mengapa. Okey. Ramai anak jemaah semayang duduk atas kursi. Semayang duduk atas kursi ni saya nak sebut 2-3 benda lah. Kadang-kadang kita kena tengok, kalau kita duduk atas kursi, kalau boleh jangan kita bagi terputus saf kita tu. Kita tahulah kadang-kadang orang dah sakit, dah tua, jangan bagi terputus saf kita. So saf jemaah solat tu, kadang-kadang mereka main dengan kursi dia tu besar sangat. Saya kalau boleh masjid sediakan kursi hak kecil tu sikit. Kadang-kadang terputus. Jadi dia bila dia berdiri, dia pergi berdiri di depan. Kan? Pasal kursi tu besar. Jadi dia tak duduk sama saf. Tapi bila dia nak berdiri sebaris dengan orang, kursi dia lepas ke belakang, kawan belakang pula dah. So taklah sama saf dah. Tapi dia kalau sebab itu kalau boleh dia berada di hujung supaya dia tak ganggu saf. Dia tak ganggu. Dan kalau dia terpaksa buat pilihan antara sah orang belakang jadi tak sama dengan sah dia tak sama, dia kena sah dia tak sama, tak apa. Jangan sah orang belakang tak sama. Sebab orang belakang tak patut tanggung masalah dia. Tak apalah, kita dah sakit, Tuhan uji kita. Kadang-kadang dia tak kursi tu sampai ke belakang, orang belakang tak boleh semayang, sah tu terputus kerana dia ada di situ. Kalau masjid tak ada siapa, tak apalah, satu sah semayang tak apalah. Tapi kalau masjid yang 3-4 sah semayang, dia jadi masalah. Sebab tu kemudian duduk di kursi ni masa kita tak mampu saja. Kalau kita mampu berdiri, kita kena berdiri. Kalau kata aku nak rehat sikit, tak boleh. Walaupun kata kita ni tak mampu, hanyalah nak turun sujud tak mampu, tak boleh nak lipat dah kaki tu. Tapi berdiri mampu, kita kena berdiri ya. Kita tak boleh duduk atas kursi, kan? Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu benda, datangilah dengan kadar kemampuan kamu. Berdiri masih mampu, kita berdiri. Saya tangan kiri saja di simen. Kalau berwuduk, adakah bahagian simen tersebut hanya sapu dengan air saja ataupun tak perlu? Ada, saya bersebut 3 pandangan di sini. Kisah-kisah kita pilih. Satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, dia sebut bahawasanya orang yang bungkus ni, dia panggil jabirah, orang yang dibalut tangan ni dengan balutan yang nak halang tulang dia patah ke apa ni, dia ni kena buat beberapa benda. Pertama, dia kena wudu, dan kedua dia kena tayamum.
Dia kena gabung. Dia tayamum tu sebab nak tutup bahagian wuduk yang mana dia tak kena tu. Dia berdasarkan hadis Abu Dawud, tapi hadis ni dhaif. Tapi dari segi semangat syariah taysir, memudahkan, nampak macam jauh lah. Orang sihat pun wuduk saja, ni orang sakit wuduk campur tayamum pula. Dalam duk wuduk saja tu pun dia duk rempit, mak dah jenuh duk peringat semayang, suruh wuduk dengan tayamum, pakai tak semayang dah lah kan. Tapi tak apalah, ini pandangan. Pandangan yang kedua ialah dia hanya tayamum kerana dia termasuk orang yang tak mampu. Tayamum muka kan? Kalau muka pun tak mampu, tak payah. Pandangan yang ketiga ialah Ibn Hazm Al-Andalusi kata dia basuh tang mana yang ada je lah. Dan ini juga memudahkan. Maksudnya, katakanlah bungkuih tangan kiri, bungkuih kaki kanan, apa yang baki daripada anggota wuduk dah? Muka dan tangan kiri, tangan kanan dan kaki kiri. Lepas tu sapu kepala lah. Yang tu dia buat hak baki tu. Hak tak mampu tak payah, atas luar kemampuan. Walaupun ada sebahagian kata sapu ke atas, ini satu qaul lah. Tapi dia tak mampu. Yang penting dia solat lah waktu itu. Kalau dia nak angkat hadas besar, dia tayamum. Tayamum ni walaupun hadas besar, hadas kecil, sama saja. Masa awal di kalangan sahabat ada juga yang keliru. Dia kata kalau hadas besar takkan nak tayamum sapu muka, darbatan fil wajh, darbatan fi yadain. Satu muka dengan tangan dan satu muka di sapu muka dengan sapu tangan saja. Jadi dia kata, dia orang anggap kalau dah hadas besar, golek tak pasyak lah. Dan itu pandangan yang mana peringkat awal Umar bin Khattab juga bagi rasa macam tu. Sehingga Ammar bin Yasir menjelaskan, tak, dia kata Nabi bukan buat macam tu. Nabi bukan buat macam tu. Jadi walaupun kita tertayamum, kita pun hadas besar, kata kita cedera. Sebab tu ada dalam hadis bagaimana satu orang lah, riwayat Abu Dawud, satu orang yang cedera di kepala dia. Dia pergi tanya sahabat lain, dia kata aku ni cedera di kepala dia, aku hadas besar, nak mandi tak boleh. Member-member ni semangat Islam kuat sangat. Dia kata, jangan main, jangan mandi. Dia mandi mati. Berita sampai pada Nabi dan Nabi marah. Nabi kata qatalahumullah. Allah Ta'ala, mereka bunuh dia, Allah Ta'ala bunuh mereka. Maksudnya dosa lah sisi Allah. Ala inna syifa'ul ain as-su'al. Tidakkah ubat kepada kebodohan itu tak erti tu? Tanya dulu. Tanyalah. Tapi kita cukup dengan tayamum. Cukup dengan tayamum. So juga Amr bin As, dia pergi jadi ketua tentera, dia tayamum. Orang lain semua ambil wuduk, dia dah berhadas besar dengan dia tidur dengan isteri dah. Lepas tu jadi tok imam pula dah. Sahabat tak puas hati. Rasulullah tak pasal apa, kata tayamum orang lain berwuduk. Dia kata neri sejuk Rasulullah, tak mampu saya nak ambil wuduk. Saya teringat Allah Ta'ala kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kamu bunuh diri kamu, Tuhan sayang kat kamu. Nabi tanya dia, pasal orang duk mengadu, dia jadi ketua baru lantik, baru masuk Islam, jadi ketua, buat benda pelik. Tapi Nabi tak kata betul ke dah, Nabi gelak ke dah. Maksudnya Nabi ikrar terhadap apa yang dia buat. Merapatkan kaki. Ada dalam hadis Nabi SAW sebut bahawasanya katif dengan katif, bau dengan bau dirapatkan, kaki dengan kaki dirapatkan. Dalam ketika pembentukan saf. Tapi bukan semayang ni dia suruh kita kangkang. Setengah orang dia kangkang macam tak stabil semayang, jadi terkangkang. Semayang ni dia berdiri dengan kadar yang munasabah. Berdiri dengan kadar yang munasabah. Ni soalan ni lama punya ni.
Kenapa solat tarawih berjemaah hari-hari di bulan Ramadan sedangkan Nabi solat tarawih berjemaah apa hari saja, kita tak kata bid'ah. Yang ni nak kena dengar, kita syarah panjang dah bab ni. Orang kunut hari-hari subuh sedangkan Nabi buat sementara waktu saja, kita kata bid'ah. Nabi kunut subuh kerana macam mana Nabi kunut yang lain, kunut nazilah. Jadi sebab tu kita tarjih pandangan itu. Zuhur pun Nabi kunut, jadi kita tarjihkan pandangan itu. Sedangkan tarawih Nabi memberikan komentar supaya orang buat tarawih ni. Cumanya dia panggil illah. Nabi tak buat tu kerana Nabi bimbang menjadi kefarduan. Apabila benda ni tak fardu dah, Nabi tak ada, wahyu tak turun, kebimbangan tu tak ada. Ini dah syarah panjang. Al-Imam Syatibi syarah dalam kitab dia Al-I'tisam. Baru 2-3 hari ni sebahagian orang pakai lebay, bubuh selendang nak keluar benda ni balik, kan? Adakah larangan tidur selepas subuh? Setahu seingat saya tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan tidur lepas subuh jadi gila lah, apa jadi apa lepas tu je. Tapi hadis ada menyebut supaya kita bersegera awal pergi kerja, kan? Tapi ini hal ni tengoklah keadaan. Kalau dia guard belah malam, pas yang subuh dia tidur lah, kan? Kalau dia agak malam, kan? Maksudnya supaya manusia ni keluar pergi kerja. Jangan tak pergi kerja, duduk melentir saja, tak tahu. Ada orang tak tahu nak buat apa, sedangkan orang lain tak ada masa nak buat ni. Dia kata aku banyak masa, kita tahan pinjam masa ramai kat aku sikit, kita tak ada masa. So kalau suami kita tak ada masa tu, kita suruh bagi masa kat dia. Adakah boleh orang yang haid baca Quran dengan memakai sarung tangan? Adakah boleh wanita haid pegang tafsir? Saya ingat saya jawab dah ni, kan? Adakah wanita haid boleh masuk dalam masjid? Benda ni khilaf. Kena buat lo khilaf. Sagi dia kata, "Oi, pasal apa perlih kata boleh?" Benda ni khilaf di kalangan para ulama. Ramai di kalangan para ulama tak benarkan, tetapi di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syaukani dan selain daripadanya membenarkan. Dan mereka menyatakan tidak ada larangan untuk orang haid ni, tidak ada hadis yang sahih. Hadis yang menyatakan orang haid ni tak boleh baca Quran, hadis itu ada, tapi dia tak kuat dari segi penghujahan. Rawi yang riwayat hadis ni iaitu Ismail bin Ayyash. Dia ni kalau riwayat daripada orang-orang Hijaz dan orang-orang Syam, dibezakan periwayatan dia. Oleh kerana status periwayatan dia ni tidak kuat dalam masalah ni, maka hadis ni tak menjadi hujah untuk melarang orang haid yang wanita asalnya boleh baca Quran. Kerana nak larang wanita ni ialah nak larang wanita daripada buat amalan agama ni kerana nas. Asalnya dia boleh baca Quran, boleh semayang. Pasal semayang tak boleh, ada nas. Haid nas dia tak kuat, jadi khilaf. Sebahagian kata boleh, sebahagian kata tak boleh. Siapa yang tak mau baca, tak payah baca. Tapi kalau ada orang baca, kita naklah tahu kata ada qaul boleh. Termasuk Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas, Mufti Saudi pun dia fatwa kata boleh. Dia fatwa kata boleh. Okey, satu. Kemudian orang haid ni kalau boleh pegang Quran, tentulah boleh pegang tafsir. Orang haid ni boleh masuk masjid ke tak? Juga khilaf. Al-Imam Syaukani umpamanya dia panjang mahal ni. Dia kata inna haidaki laisa biyadik. Nabi kata nawilini khamrah. Nabi suruh Aisyah pergi ambil tempat letak sujud Nabi itulah masjid.
Nabi kata, Aisyah kata haid. Nabi kata haid bukan duduk di tangan. Jadi Asy-Syaukani dan seumpamanya menyatakan kalau tak mencemarkan masjid boleh, tidak menjadi masalah. Antara yang hujah kata boleh dalam hal ni ialah Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi, yang mana Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi dia menyatakan bahawasanya kenapa wanita haid tak termasuk di dalam larangan untuk masuk masjid, kerana dia kata Nabi larang wanita haid untuk tawaf. Sedangkan nak tawaf tu hendaklah masuk ke dalam masjid. Tapi Nabi tak sebut larangan masuk masjid tu, larangan tawaf dia sebut. Kalau sekiranya masuk masjid tu haram bagi wanita haid, tentulah yang pertamanya sebelum nak sebut tawaf tu tak boleh masuk daripada awal lagi lah, sebab kerana Kaabah berada dalam Masjidil Haram. Tapi Nabi sebut larangan tawaf. Faham tak maksud saya? Jadi Ibn Hazmin kata, pandangan Ibn Hazmin, dia kata kalau sekiranya masuk masjid tu sendiri tak boleh, tak payah sebut tawaf dah. Masuk masjid pun tak boleh dah. Pasal nak tawaf kena masuk masjid. Tapi Nabi sebut larangan wanita haid daripada tawaf. Ini yang Ibn Hazmin buat. Sebab tu maka sebahagian para ulama termasuk Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyatakan bahawasanya boleh wanita yang haid masuk ke dalam masjid jika sekiranya dapat menjaga daripada pencemaran masjid. Khilaf lah, sebahagian para ulama tak benarkan. Siapa tak mau masuk, jangan masuk. Siapa mungkin dia ni penting sangat hari tu dia nak kena mengaji bab tu, dia mai duduk dalam masjid. Khilaf di ulama. Pasal zaman dulu pula tak ada tolak wanita dan seumpamanya. Zaman sekarang dia ada kelebihan-kelebihan tu. Siapa yang tak, kalau kita tengok ada orang aku kata tak boleh masuk, depa tak apa, kita beritahu memang ada ulama kata tak boleh masuk. Tapi kalau ada orang jumpa ada orang kata boleh masuk, kita kena habang kata memang ada ulama kata boleh masuk. Dia khilaf, dia bukan benda ni macam haram semayang wanita haid. Tu tak ada khilaf. Kau tak ada kata makruh, ada kata boleh, tak ada. Haram wanita haid puasa, tak ada khilaf. Ini semua sepakat. Tapi bab hak ni khilaf. Khilaf kenapa? Kerana benda tu boleh ditafsir 2-3 cara, maka para fuqaha berkhilaf pendapat dalam hal ni. Itu jawapannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.